Yaitu aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari dalam memperkukuhkan integrasi masyarakat di Taman Tobila, Sibu Jaya. Sebelum saya memulakan pertanyaan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya, iaitu Ronald Josli Anak Joni, nombor kad pengenalan 060906 020345, nombor angka giliran SS3115/104, dan guru pembimbing iaitu Cikgu Randy Kemarin bin Zufri. Pengenalan. Rujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat tahun 2005. Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan peraturan dan cara tertentu. Dalam erti kata lain, masyarakat itu merupakan jaringan hubungan antara pelbagai individu dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Dari segi pelaksanaan, ia bermaksud sesuatu yang dibuat atau tak dibuat oleh kumpulan orang itu. Ia merupakan subjek utama dalam pengkajian sains sosial. Merujuk Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat tahun 2005, integrasi didefinisikan sebagai pergabungan atau penggabungan dua atau beberapa kaum dan lain-lain menjadi satu kesatuan penyatuan. Dah. Nasional kajian. Nasional kajian ini ialah sejak kebelakangan ini berlakunya kelenturan pengaduan dalam masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum disebabkan oleh pelbagai faktor. Dengan adanya gereja, bukan sahaja menjadi tempat beribadah, malah menjadi medium untuk memupuk integrasi dalam kalangan masyarakat. Oleh hal yang demikian, melalui aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari telah memberi pelbagai kepentingan dan manfaat kepada penduduk di Taman Tobila, Sibu Jaya, terutama pada sudut pembentukan dan kepaduan masyarakat. Dalam kajian ini terdapat dua persoalan kajian. Yang pertama, apakah jenis-jenis aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari yang disertai dalam memperkukuhkan integrasi masyarakat di Taman Tobila, Sibu Jaya. Persoalan kajian yang kedua, apakah kepentingan aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari dalam meningkatkan integrasi masyarakat di Taman Tobila, Sibu Jaya. Oleh itu, terdapat objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari yang disertai dalam memperkukuhkan integrasi masyarakat di Taman Tobila, Sibu Jaya. Yang kedua, mengkaji kepentingan aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari dalam meningkatkan integrasi masyarakat di Taman Tobila, Sibu Jaya. Dan ini merupakan lokasi kajian. Yang pertama iaitu Malaysia, di sebelah kanan Sibu, dan di bawah sebelah kiri Sarawak, dan di sebelah kanan iaitu bekas Sibu Jaya. Dan lokasi kajian yang terakhir iaitu Gereja BEM Kalvari, Sibu Jaya. Metodologi kajian terdapat 6. Itu yang pertama, persimpulan. Yang kedua, soal sidik. Yang ketiga, temu bual tempat kematian. Kelima, kepustakaan. Yang keenam, penganalisisan data. Dalam kajian ini, pengkaji telah menemu buat 3 informan dan soal sidik telah diberikan kepada 30 orang responden. Dan pertama-tama, dan ini merupakan dapatan utama kajian. Bagi objektif utama iaitu jenis-jenis aktiviti kemasyarakatan di Gereja BEM Kalvari yang disertai dalam memperkukuhkan integrasi masyarakat di Taman Tobila, Sibu Jaya. Bagi yang pertama iaitu aktiviti gotong royong, bilangan responden yang
menyatakan ya, yang menjawab ya, iaitu sebanyak 30 orang dengan tafsiran peratusan sebanyak 100%. Bagi item yang kedua, iaitu perkhidmatan kesihatan, bilangan responden yang menyatakan ya pada borang soal sidik itu sebanyak 21 orang, manakala bilangan responden yang mengatakan ya, yang mengatakan tidak sebanyak 9. Tafsiran peratusan pada perkhidmatan kesihatan itu sebanyak 70%. Item kajian yang ketiga iaitu memberi sumbangan baju terpakai kepada orang yang memerlukan, bilangan responden yang mengatakan ya sebanyak 23 orang, manakala bilangan responden yang mengatakan tidak sebanyak 7. Tafsiran peratusan ada tinggi sebanyak 77%. Item kajian yang keempat iaitu item kempen demam darah. Bilangan responden yang mengatakan ya banyak 23, manakala bilangan responden yang mengatakan tidak banyak 7. Tafsiran peratusan banyak 77%. Item kajian yang kelima iaitu layanan amal. Bilangan responden yang mengatakan ya banyak 25, manakala bilangan responden yang mengatakan tidak banyak 5 orang. Tafsiran peratusan adalah tinggi sebanyak 83%. Akhir kali item mobilitas mula. Bilangan responden yang mengatakan tidak, yang mengatakan ya banyak 28, manakala bilangan responden yang mengatakan tidak banyak 2. Tafsiran peratusan bagi item program kita sekolah adalah tinggi sebanyak 93%. Dapatan kajian yang menunjukkan dominan ialah aktiviti gotong royong. Mana mendapat tafsiran peratusan? Yang mendapat tafsiran peratusan sebanyak 100%. Sok sekejap. Siapa nak rehat? Diri rehat. Siapa nak makan, pergi makan. Boleh keluar pergi makan, ha? Tak ada masalah. No hard feeling ke. Nak makan, pergi makan. Okey? Siapa nak pergi beli makanan, boleh keluar. Okey? Kita teruskan. Dapatan kedua. Dapatan kajian bagi objektif kedua iaitu kepentingan aktiviti kemasyarakatan di gereja BEM Kebari dalam meningkatkan integrasi masyarakat di Taman Tobila Sibu Jaya. Item yang pertama iaitu saling memahami antara satu sama lain. Bilangan Terangkan kepada saya paling tinggi, paling dominan, kedua dominan, ketiga dominan. item yang paling dominan iaitu saling bantu-bantu dengan bilangan responden yang mengatakan kurang setuju sebanyak 2 dan bilangan responden yang mengatakan setuju sebanyak 28 orang. Tafsiran peratusan bagi main item ini adalah sebanyak 2.3. 2.3. Itu menunjukkan ada yang paling dominan. Kedua tertinggi? Item kajian kedua paling tertinggi iaitu membentuk masyarakat yang harmoni. Bilangan responden yang mengatakan kurang setuju pada borang soal sidik sebanyak 3 orang. Manakala bilangan responden yang mengatakan setuju pada borang soal sidik sebanyak 27 orang. Tafsiran peratusan bagi ini item ada tinggi sebanyak 2.9. Rumusan kajian tentang aktiviti kemasyarakatan di gereja BEM Kebari dalam mempertubuhkan integrasi masyarakat di Taman Tobila Sibu Jaya. Dapatan utama bagi objektif utama kajian ini iaitu mengenal pasti jenis-jenis aktiviti kemasyarakatan di gereja BEM Kebari yang sertai dalam mempertubuhkan integrasi masyarakat di Taman Tobila Sibu Jaya ialah aktiviti gotong royong. Dapatan utama bagi objektif kedua kajian ini iaitu mengkaji kepentingan aktiviti kemasyarakatan di gereja BEM Kebari
dalam meningkatkan integrasi masyarakat di Taman Turbila Sibu Jaya ialah dapat saling bantu-bantu. Sekian, terima kasih. Puas sikit. Aduh, benda free pun susah. Okey, terima kasih kepada Ronald. Okey, atas pembentangan sebentar tadi yang mana kamu mengkaji tentang apa aktiviti gereja dan juga kesan. Okey. Okey. Soalan saya. Adakah penghayatan nilai agama itu sangat penting? Terutamanya dalam konteks Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa. Pada pendapat saya, penghayatan nilai agama ini sangat penting kerana dalam agama mengajarkan setiap umatnya untuk menghormati agama orang lain. Oleh itu, pentingnya masyarakat untuk menghayati penghayatan agama. Okey. Kelunturan nilai agama dalam diri golongan remaja. Kelunturan nilai agama dalam golongan remaja semakin meningkat saban hari. Apakah cara untuk meningkatkan pengamatan nilai agama dalam diri remaja masa kini? Dengar baik-baik. Kelunturan nilai agama dalam diri golongan remaja semakin meningkat saban hari. Remaja semakin hilang nilai penghayatan nilai agama. Apakah cara untuk meningkatkan pengamatan nilai agama dalam diri remaja masa kini? Pada pendapat saya, langkah pertama iaitu mengadakan kempen kesedaran kepentingan penghayatan agama. Pihak kerajaan perlu mengadakan kempen kesedaran pentingnya penghayatan agama dalam oleh semua remaja. Oleh itu, kesannya remaja dapat mengetahui kebaikan penghayatan agama. Selain itu, ibu bapa juga penting dalam menerapkan dalam menggalakkan remaja untuk menghayati penghayatan agama. Ibu bapa perlulah memberikan didikan agama yang sempurna pada anak-anak supaya anak-anak dapat mengetahui perkara yang baik dan salah. Ada apa soalan nak tambah? Sila nak tambah apa-apa soalan? Tak ada. Okay, baik. Terima kasih kepada Ronald. Okey, boleh on, boleh off saya punya projector. Okey, off saya punya projector. Dan kita nanti akan sambung selepas ini. Okey, kita akan sambung selepas ini. Lepas ni korang luar sidang apa? Sini jom. Ha? Korang buat apa? Ha? VM, okey tak apa. Tolong off saya punya